team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Pertembungan antara Malaysia dan Vietnam sentiasa menjadi antara aksi yang paling dinanti-nantikan dalam kalender bola sepak Asia Tenggara. Setiap kali dua pasukan ini bertemu, ia bukan sekadar perlawanan biasa tetapi sebuah pertarungan maruah, taktikal dan kekuatan mental yang sering menguji keupayaan sebenar kedua-dua pasukan. Menjelang aksi penting hujung bulan ini, perhatian peminat bola sepak tanah air terarah kepada satu isu hangat yang sedang diperkatakan, kemampuan Harimau Malaya untuk menombangkan Vietnam walaupun tanpa beberapa pemain utama yang tidak bersama pasukan atas pelbagai faktor termasuk penggantungan. Pengumuman senarai 28 pemain oleh pihak pengurusan pasukan kebangsaan telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan penyokong. Ada yang melihatnya sebagai satu keputusan berani, ada juga yang mempersoalkan ketiadaan beberapa nama besar yang sebelum ini menjadi tonggak utama pasukan. Namun jika dilihat secara lebih mendalam, senarai yang diumumkan oleh Ketua Jurulatih Peter Siklamovski sebenarnya mencerminkan satu pendekatan yang lebih moden dan kolektif dalam membentuk sebuah pasukan yang kompetitif. Beliau tidak lagi terlalu bergantung kepada individu tertentu, sebaliknya memberi penekanan kepada kekuatan pasukan secara keseluruhan. Di posisi penjaga gol, 4 pemain dipanggil bagi merebut tempat sebagai benteng terakhir negara. Persaingan antara Shihan Hazmi, Haziq Nazli, Azri Ghani dan Haziq Aiman dilihat cukup sihat dan memberi kelebihan besar kepada pasukan. Setiap daripada mereka mempunyai kelebihan tersendiri, sama ada dari segi pengalaman, ketangkasan atau kebolehan membaca permainan. Dalam perlawanan berintensiti tinggi seperti menentang Vietnam, keupayaan penjaga gol untuk kekal fokus dan membuat keputusan tepat dalam masa singkat amat penting. Apa yang lebih meyakinkan, kesemua penjaga gol ini telah menunjukkan prestasi yang konsisten di peringkat kelab, sekaligus memberi keyakinan bahawa posisi ini berada dalam keadaan stabil. Di bahagian pertahanan, 13 pemain jelas menunjukkan bahawa Siklamovski tidak mahu mengambil sebarang risiko apabila berdepan pasukan seperti Vietnam yang terkenal dengan corak permainan pantas dan tersusun. Nama-nama seperti Matt Davis, Declan Lambert, Dominic Tan, Ubaidullah Shamsul dan kapten pasukan Dion Kools menjadi tulang belakang kepada benteng negara. Kombinasi pemain tempatan dan mereka yang beraksi di luar negara memberikan satu keseimbangan dari segi pengalaman dan tenaga. Dion Kools khususnya memainkan peranan penting bukan sahaja sebagai pertahanan yang berdisiplin tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengawal emosi pasukan dalam situasi tekanan tinggi. Apa yang membezakan skuad kali ini ialah fleksibiliti di bahagian pertahanan. Malaysia kini mampu beraksi dengan pelbagai sistem, sama ada menggunakan 4 pemain di belakang atau bertukar kepada 3 pertahanan tengah bergantung kepada situasi permainan. Keupayaan untuk menyesuaikan taktikal ini memberikan kelebihan besar apabila berdepan Vietnam yang sering mengubah pendekatan mereka berdasarkan keadaan permainan. Dengan komunikasi yang baik antara pemain dan disiplin taktikal yang tinggi, Denting Malaysia dilihat mampu menyerap tekanan dan pada masa yang sama memulakan serangan dari bawah dengan lebih tersusun. Di bahagian tengah, kehadiran pemain seperti Enrique Dos Santos memberikan dimensi tambahan kepada pasukan. Pengalaman beliau beraksi di Liga Vietnam memberi kelebihan unik kerana beliau lebih memahami corak permainan dan kekuatan lawan. Ini bukan sahaja membantu dari segi taktikal tetapi juga dari sudut psikologi kerana beliau sudah biasa berdepan dengan pemain-pemain Vietnam di peringkat kelab. Selain itu, barisan tengah Malaysia kini lebih dinamik dengan gabungan pemain yang mampu bertahan dan menyerang secara seimbang. Mereka bukan sekadar penghubung antara pertahanan dan serangan, tetapi juga menjadi nadi kepada tempo permainan pasukan. Kekuatan sebenar Malaysia mungkin terletak pada keupayaan mereka untuk bermain secara kolektif di bahagian tengah. Dalam bola sepak moden, penguasaan di kawasan ini sering menjadi penentu kepada keputusan permainan. Jika Malaysia berjaya mengawal tempo dan mengganggu rentak permainan Vietnam, peluang untuk mencipta kemenangan akan menjadi lebih cerah. Pemain tengah Malaysia kini dilihat lebih matang dan berdisiplin, sesuatu yang amat diperlukan dalam perlawanan besar seperti ini.
Di bahagian serangan pula, kehadiran pemain seperti Faisal Halim, Safawi Rashid dan Paulo Josue memberikan harapan besar kepada penyokong. Faisal Halim terkenal dengan kepantasan dan keupayaannya untuk melepasi pertahanan lawan dalam situasi 1 lawan 1. Safawi Rashid pula mempunyai kelebihan dari segi rembatan jarak jauh dan kebolehan mengambil sepakan percuma, manakala Paulo Josue membawa pengalangan dan ketenangan yang sangat diperlukan di bahagian hadapan. Gabungan ketiga-tiga pemain ini memberikan variasi dalam corak serangan Malaysia, sama ada melalui serangan balas pantas atau permainan posisi yang lebih terancang. Walaupun terdapat beberapa pemain utama yang tidak tersenarai, termasuk mereka yang dikaitkan dengan isu penggantungan, situasi ini sebenarnya tidak semestinya membawa kesan negatif. Sebaliknya, ia membuka peluang kepada pemain lain untuk membuktikan kemampuan mereka di pentas antarabangsa. Dalam banyak keadaan, pasukan yang tidak terlalu bergantung kepada bintang tertentu sering tampil lebih seimbang dan sukar diramal. Ini adalah kelebihan yang mungkin dimiliki Malaysia kali ini. Tambahan pula, daripada 28 pemain yang dipanggil, majoriti merupakan pemain yang sama beraksi dalam perlawanan sebelum ini. Ini bermakna keserasian antara pemain sudah pun terbina. Dalam bola sepak, keserasian atau chemistry ini memainkan peranan penting kerana ia membolehkan pemain memahami gerakan rakan sepasukan dengan lebih baik. Ia juga mengurangkan kesilapan yang berpunca daripada salah faham di atas padang. Kehadiran semula beberapa pemain seperti Syahmi Safari dan Feiruz Baharudin turut memberikan suntikan baharu kepada pasukan. Mereka membawa tenaga tambahan serta meningkatkan persaingan dalam skuad. Persaingan sihat ini penting kerana ia memaksa setiap pemain untuk memberikan prestasi terbaik bagi memastikan tempat dalam kesebelasan utama. Vietnam pula bukanlah lawan yang mudah. Mereka terkenal dengan disiplin taktikal yang tinggi serta keupayaan untuk mengawal permainan melalui hantaran pendek dan pergerakan pantas. Dalam beberapa tahun belakangan ini, mereka sering muncul sebagai antara pasukan terbaik di rantau ini. Namun begitu, setiap pasukan pasti mempunyai kelemahan dan Malaysia perlu bijak untuk mengeksploitasi ruang yang ada. Salah satu kelemahan yang boleh dimanfaatkan ialah kecenderungan Vietnam untuk menolak pemain ke hadapan ketika menyerang. Ini membuka ruang di bahagian pertahanan yang boleh dieksploitasi melalui serangan balas pantas. Dengan pemain sayap yang laju seperti Faisal Halim, Malaysia mempunyai kelebihan dalam situasi ini. Selain itu, tekanan tinggi di bahagian tengah juga boleh mengganggu pembinaan serangan Vietnam dan memaksa mereka melakukan kesilapan. Perlawanan ini juga dijangka akan dipengaruhi oleh faktor mental. Bermain di bawah tekanan, sama ada di hadapan penyokong sendiri atau di tempat lawan, memerlukan kekuatan mental yang tinggi. Dalam hal ini, pengalaman pemain seperti Dion Cools dan Paulo Josue amat penting untuk memastikan pasukan kekal tenang dalam situasi genting. Sokongan penyokong juga tidak boleh dipandang ringan. Harimau Malaya sentiasa mendapat sokongan padu daripada peminat setia yang sentiasa berdiri di belakang pasukan walau apa jua keadaan. Semangat ini sering menjadi pembakar kepada pemain untuk memberikan yang terbaik di atas padang. Dalam perlawanan besar seperti ini, sokongan moral boleh menjadi faktor penentu yang membezakan antara kemenangan dan kekalahan. Apa yang jelas, Malaysia tidak kekurangan pilihan walaupun tanpa beberapa pemain utama. Kedalaman skuad yang ada membolehkan jurulatih melakukan rotasi tanpa menjejaskan kualiti pasukan. Ini amat penting dalam perlawanan yang memerlukan intensiti tinggi sepanjang 90 minit. Keupayaan untuk mengekalkan tahap permainan walaupun melakukan pertukaran pemain adalah satu kelebihan besar. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai segala yang diperlukan untuk mencabar Vietnam dalam perlawanan ini. Kekuatan di setiap posisi, keserasian antara pemain serta pendekatan taktikal yang fleksibel memberikan kelebihan kepada pasukan. Walaupun berdepan dengan cabaran seperti ketiadaan beberapa pemain utama, situasi ini tidak seharusnya dilihat sebagai kelemahan, sebaliknya sebagai peluang untuk pemain lain menyerlah. Dalam bola sepak, keputusan perlawanan tidak ditentukan oleh nama besar semata-mata, tetapi oleh usaha kolektif, disiplin dan semangat juang. Jika Harimau Malaya mampu memanfaatkan kelebihan yang ada dan bermain dengan penuh keyakinan, tidak mustahil mereka mampu mencipta kemenangan ke atas Vietnam.
Akhirnya, perlawanan ini bakal menjadi ujian sebenar kepada skuad kendalian Peter Siklamovski. Ia bukan sahaja menguji kemampuan teknikal dan taktikal, tetapi juga kekuatan mental dan kesatuan pasukan. Dengan segala persediaan yang telah dilakukan, Malaysia dilihat berada dalam posisi yang baik untuk memberikan saingan sengit dan seterusnya membuktikan bahawa mereka tidak punya masalah untuk menumbangkan Vietnam walaupun tanpa beberapa pemain yang tidak bersama pasukan kali ini.